soalan kuis semua dah settle. Kita nak minta pengantin bagi feedback untuk baju dan juga decoration pelamin. Macam mana bang servis daripada Pesona Cinta Wedding ni, daripada baju, pelamin dan juga decoration tambahan? Untuk baju lah, kita mula dari baju kan. Baju secara jujurnya memang kami puas hati lah. Satu kemas. Lepas tu dia punya warna, dia ada recommend pada kami warna yang sesuai lah untuk kami. Dia bantu kami untuk pilih warna yang sesuai. Naksiri. So design dia pun latest, cantik. Yang memang yang trend yang terkini lah, bukan yang lama-lama. So banyak dia bagi aksesori yang baru-baru. Macam ni baru nampak. Kira-kira baru. Itulah. Itu yang kami puas hati. Itu untuk baju. Untuk pelamin, kalau tengok memang macam yang Angah buat, dia suruh kami dulu pilih baju, warna baju. Lepas itu baru dia pilih warna untuk bunga-bunga untuk pelamin ni. Jadi baju kami nampak naik berbanding dengan di background lah. Itulah. Dan ya, banyak dia ikut apa yang kami mahu, design yang kami mahu, dia bagi, dia ikut. Dan seterusnya decoration pun puas hati lah. Ada pintu gerbang, tempat masuk, bunga-bunga, susunan bunga-bunga cantik, laluan yang cantik. Lepas itu apa lagi? Semualah memang kami puas hati lah. Bagus. Alhamdulillah, maknanya pengantin hari ni puas hati dengan decoration, dengan kita punya design panel yang baru ni. Kalau korang nak dapatkan, korang boleh klik sekarang. Apa kena pilih Pesona Cinta Wedding? Pertamanya sangat senang nak berkomunikasi dengan Angah. Kita nak request apa-apa pun dia boleh dengar, kita boleh bawa bincang. Okay, lepas tu memang seperti yang saya minta lah. Bunga pun saya ada tukar pun, okey, jangan sabar je layan. Okay, lepas tu cara susunan pun memang okey lah, harga berpatutan. Okay, lepas tu menepati masa, balas WhatsApp pun laju. Mudahkan urusan. Yang lain-lain tu saya nak cakap terima kasih. Sorry juga atas salah silap dari kami. Terima kasih sebab jadi penyeri majlis kami. Thank you.